Secawan kopi menjadi peneman setia untuk memulakan hari. Industri makanan dan minuman atau lebih dikenali sebagai F&B merupakan antara sektor utama yang menyokong keperluan harian masyarakat, khususnya dalam penyediaan produk yang mudah, cepat dan praktikal seperti minuman segera yang berasaskan kopi. Salah satu contoh industri ini ialah sebuah kilang pemprosesan serbuk minuman yang beroperasi di Dungun, Terengganu yang memainkan peranan penting dalam rantaian pengeluaran kopi segera. Kilang ini memfokuskan kepada penghasilan minuman serbuk melalui proses pencampuran, pengadunan dan pembungkusan bahan mentah seperti serbuk kopi, krema, gula serta bahan-bahan lain mengikut formulasi yang ditetapkan oleh pelanggan. Walaupun proses pemprosesan biji kopi mentah tidak dijalankan di sini. Sejak mula beroperasi sepenuhnya pada tahun 2013, kilang ini telah berkembang daripada penghasilan produk jenama sendiri kepada menyediakan perkhidmatan pembuatan dan pembungkusan untuk pelbagai pemilik jenama luar, sekaligus menunjukkan keupayaan industri kecil dan sederhana tempatan untuk berkembang secara mampan. Walaupun hanya dikendalikan oleh kurang daripada 20 orang pekerja, namun operasi harian kilang ini sangat sistematik dan tersusun dengan sokongan penggunaan mesin automasi yang membolehkan pengeluaran ratusan kotak produk setiap hari. Bermula daripada penerimaan bahan mentah, proses pengadunan mengikut sukatan tepat, pembungkusan dalam bentuk sachet atau pack bersaiz besar, penyimpanan produk siap sehinggalah penghantaran kepada pemborong atau pelanggan. Setiap pekerja memainkan peranan penting dalam memastikan kelancaran operasi. Di samping mematuhi prosedur operasi standard (SOP) yang ketat bagi menjamin kualiti, kebersihan dan keselamatan minuman. Namun demikian, industri ini turut berdepan pelbagai cabaran seperti kelewatan bekalan bahan mentah dari luar kawasan, kenaikan harga bahan asas yang memberi kesan kepada kos pengeluaran serta keperluan pematuhan pensijilan halal yang menjadi faktor utama dalam membina keyakinan pengguna, khususnya dalam kalangan masyarakat Muslim. Dengan sokongan teknologi moden, sistem pengurusan stok yang lebih cekap dan peningkatan penggunaan digital, industri ini mampu mengekalkan konsistensi produk serta meningkatkan kecekapan operasi. Secara keseluruhan, industri minuman segera berasaskan kopi ini bukan sahaja memudahkan kehidupan pengguna dengan menyediakan produk yang mudah disediakan dan digemari ramai, malah turut membuka peluang pekerjaan, menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi tempatan dan juga berpotensi untuk terus berkembang seiring kemajuan teknologi revolusi industri 4.0 dan revolusi industri 5.0. Peningkatan permintaan terhadap produk halal serta kesedaran masyarakat terhadap kualiti, keselamatan minuman dan kelestarian alam sekitar. Saya mengharapkan industri ini semakin berkembanglah. Pertama sekali untuk kita memenuhi keperluan produk halal. Dan produk halal ni kita perlu kembangkanlah. Macam saya di Dungun ni berasa saya sini je lah ada. Mana hari ni kalau kita tengok dalam market di pasar raya mana pun banyakkan produk ni banyak daripada bukan Muslim. Bukan kata kita tak boleh makan, tapi produk yang halal, halalan thayyibah ni lebih baik, lebih berkat kepada kita lah. Memenuhi kita ni umat Islam di Malaysia ni hampir pada 70%. Tapi produk yang dapat sarang tu hampir 90% bukan daripada syarikat Islam. Itu jadi masalah yang agak ketara lah. Jadi kita mengharapkan anak-anak muda kita ni
mencebur dalam F&B. F&B ni untuk buat makanan halal. Lepas tu selagi saya sarankan, bila kita buat satu industri makanan ni, pastikan kita buat dengan cara betul, mana kita mohon halal, kita mohon dengan kesihatan sebagainya lah, supaya produk kita boleh pergi jauh. Industri F&B ini mungkin kelihatan sederhana, tetapi di dalamnya terdapat gabungan teknologi, kepakaran pekerja, pengurusan logistik dan ketelitian proses, di mana setiap produk yang sampai ke tangan pengguna adalah hasil usaha dan koordinasi yang rapi sepanjang rantaian pengeluaran berlaku.